kepada orang yang minta dikurniakan pemberiannya itu seekor ayam yang di dalamnya ada 10 dinar daripada emas, dan dihantar kepada yang mintakan fadilat ataupun kurniaan Allah itu 2 dirham perak. Dua perkara yang sangat jauh lah. Maka apa yang berlaku, yang pertama ini dia jualkan ayam dia kepada yang kedua dengan 2 dirham. Perkara ini berlanjutan sehingga 10 hari. Dalam keadaan yang pertama itu tak tahu pun dalam perut ayam itu adanya 10 dinar. Jadi pada hari yang ke-11 Ummu Ja'far datang kepada mereka, dan Ummu Ja'far kata pada yang pertama, tak cukup ke pemberian aku selama ini? Yang pertama tu kata apa? Apa yang kau telah berikan? Maka Ummu Ja'far kata, aku dah berikan kepada engkau 100 dinar emas. Lalu yang pertama itu jawab, tidak ada yang kau berikan melainkan ayam. Subhanallah. Lalu Ummu Ja'far kata apa? Yang ini minta daripada pemberianku, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghalangnya. Yang itu minta daripada pemberian dan kurniaan Allah, maka Allah berikan dan Allah menjadikan dia kaya. Masya Allah. Daripada kisah ini kita boleh ambil pengajaran agar kita sentiasa memohon kepada Allah dalam setiap apa yang kita mahukan. Assalamualaikum.